especially yang suka pergi travel. Yang travel kena bawa laptop. Travel sambil kerja. Allah tu kena outstation, kena kerja. Hai korang, morning. Hari ni nak outstation. So, Ina nak share benda best untuk korang buat travel. Adapter ni korang boleh charge phone, boleh charge laptop. Tak payah bawa adapter laptop yang berat besar tu. Ni dia adapter Ina cakap tu. Ugreen dia 100 watt. Dia ada 5. Korang boleh charge. 1 USB, 4 lagi type C. Sekarang Ina guna 4. So, kalau guna 4, dia akan display 4 lah yang kita guna. Kalau contoh Ina cabut 1 kan. Nanti dia akan tinggal 1, jadi 3. Kalau Ina letak 5 lah. Dia display berapa banyak yang kita guna kat situ. Ina charge power bank, headphone, laptop dan juga handphone ni. Okay, Ina off, Ina cabut sekali. Nanti tunjuk kat korang. Ina cabut semua dulu ya. Adapter ni memang 100 watt, memang power. Bagus korang bawa untuk travel kat rumah pun boleh. Untuk travel lagi sesuai sebab korang kalau ada laptop tak payahlah nak bawa banyak-banyak adapter kan. Just bawa ini je. Korang boleh charge macam-macam. Ugreen punya adapter. Korang kena ada benda ni, mesti ada yang untuk yang especially yang suka pergi travel. Yang travel kena bawa laptop. Travel sambil kerja. Allah tu kena outstation, kena kerja. So this one sangat membantu. Tak adalah Ina terlupa adapter. Selalu Ina terlupa adapter. Kadang-kadang hari tu Ina terpaksa pergi Royat beli adapter baru. Sebab apa? Tertinggal adapter. Ina pula jenis sentiasa kena buat kerja. Kalau bos kata kerja, kena kerja. Macam tu. So ini sangat-sangat membantu korang yang suka travel, yang banyak selalu bawa laptop ke sana ke sini. This must have. Ada 5 type C, 4 USB 1.